macam dia, punya ramai duk mengata kat dia, punya ramai duk support dia. Sikit pun dia tak jejas mah. La ilaha illallah, penat orang dengan gambar editnya, dengan nak dedahkan apa sejarah Jebat. Jebat pernah kena tangkap Alwat. Alah, Perdana Menteri kena tangkap liwat 2 kali pula tu. Itu Ulul Amri tau kalau kena tangkap liwat ni. Aku kena tangkap Alwat je. Aku patut kalau dia boleh jadi Perdana Menteri, aku lagi boleh. Lupa. Alah. Kena tangkap Alwat biasalah. Cerita 7-8 tahun dulu. Halai. Orang handsome memang macam tu, kan? Yang korang duduk dalam bilik air buat pakai tangan, tak cerita kat orang. Semua orang tak tahu je. Aku tak ada. Aku straightnya. Lantak korang lah nak fitnah apa pun, nak buat apa pun buatlah. Aku berjiwa besar. Aku mesti bantai punya. Tak betul tetap tak betul punya. Tekanan-tekanan yang korang rasa boleh memberi kesan kat Jebat, besar kuku pun tak kesan lah. Aku suka lagi adalah gila apa, YouTube punya rating naik, TikTok punya rating naik, semua naik, kan? Korang kecam dapat berapa ringgit? Tak dapat apa. Sila-sila dapat saman sekarang. Ini kalau nak buat duit, ini time kan? Korang ada bukti ke aku ejen Mossad? Tak ada. Tuduhan pun sepah, kan? Yang menuduh aku berzina pun ada tu, kan? Ada bukti ke? Tak ada. Tapi tak apa, jangan risau. Aku tak buat benda macam tu. Sebab apa? Kalau aku buat macam tu, nanti korang dah tak boleh nak kecam, kan? Tak syok lah. Kalau tak kecam, rating jatuh nanti. Faham tak? Nek Aziz tu orang edit kepala, bubur kepala anjing lah apa semua. Steady je orang tua tu. Korang kena ada motivate yang macam tu, baru boleh jadi influencer. Faham tak? Jebat koyak. Boleh koyak ke Jebat tu? Kau cerita apa pun buruk dia, kan? Dia bantai selamba je, kan? Kau tak tengok video terbaru? Bukan terbaru jugalah, dah lama juga video tu. So, soalan aku, si Jenal Jamban tu dah jawab belum? Tak jawab juga. Duk merapu. Dia pandai guna apa ni, podcast lah, guna studio lah pula, duk cabar-cabar aku. Jenal, tak payahlah tumpang popular aku. Kau kan dah popular. Kau jawab je lah soalan aku. Apa yang susah sangat? 3 soalan ke 2 soalan je aku tanya tu. Jawab ke kedai mamak pun boleh. Pasal apa yang susah kan nak jawab ni? Beria-ria nak ajak aku pergi studio lah semua. Banyak kerja lain lah nak buat. Pergi studio bukan boleh duduk 3-4 minit, 5 minit. Nak kena duduk kurang-kurang sejam. Alai. Ramai pula yang bodoh-bodoh tu. Cepat, Jenal cabar kau. Dah tua-tua cabar orang. Aku bukan cabar dia, aku suruh dia jawab soalan. Faham tak? Yang lain-lain tu tak payah layan lah. Poteh-poteh tu semua. Alah, kencing ke tu, kan? Korang tengok poteh tu, korang tak tahu ke? Ada sakit otak tu budak tu, kalau macam tu cara dia. Betul tak? Ni ingat ni zaman apa ni? Zaman dulu boleh lah, siapa kuat dia lah berkuasa. Zaman sekarang kau tersalah tunjuk kuat, berengkuk kau kat dalam tu. Betul tak? Mula nangis, nak bayar duit jamin pun tak ada sekarang. Jenis muka-muka semua takut polis punya, takut lokap punya. Tapi duduk kat media sosial bukan main berani lagi aku tengok. Aku tak apa, aku tak takut lokap. Aku masuk dalam tak apa. Faham? Suruh Jenal tu jawab soalan aku. Jawab dekat masyarakat. Jawab kat aku seorang buat apa? Jawab kat masyarakat. Faham tak ni? Alah, korang fikir korang berusaha keras, anjing-anjing trooper tu semua berusaha keras, nak menjatuhkan nama Jebat. Nama Jebat jatuh ke? Tak jatuh. Berapa ramai orang-orang besar, orang kenamaan telefon, Jebat, are you okay? Aku cakap aku okey je. Apa pasal? I tengok dia orang Tami banyak kuat lah. Alah, itu sudah biasa lah. Sikit tak menjejaskan. Tetap kita nak Jenal jawab juga soalan tu. Jangan berbelit-belit, jawab soalan tu. Tengok negara luar buat macam mana. Arab Saudi lah, apalah semua. Tengok misi bantuan dia orang sampai. Berjaya sampai. Itu baru nama dia hero, berjaya. Ini misi gagal.
Kapal bagi Israel rampas. Sumbangan-sumbangan orang semua habis, burn. Tiba-tiba balik sini diangkat oleh PMX sebagai pejuang. Apa yang dia juang? Betul tak? Tapi jangan tak tahulah, PMX memanglah kena ambil isu, kena ambil topik. Frotilla ni daripada dulu lagi jadi tunggangan orang politik. Dari dulu lagi. Kan? Misi dia Frotilla ni pernah berjaya ke? Dia hanya digunakan untuk tunggangan politik je. Hilang sokongan, tengok orang Melayu semua dah tak berapa nak sokong. Buka satu topik yang berkaitan dengan simpati, kesian, kasih sayang, cinta. Buka lah topik-topik macam ni. Orang Melayu kalau kau sebut benda-benda macam ni, cair. Otak terus jadi batu, hati cair. Itulah orang kita. Sebab tu mudah kena tipu. Aku nak tanya, korang percaya tentang isu-isu berkaitan dengan Frotilla ni? Korang percaya berdasarkan pada mata ke pada otak korang? Pada pemikiran korang? Kalau korang pakai pemikiran, korang automatik akan percaya. Akan tengok apa yang aku cakap tu ada betulnya lah. Ada asasnya Jebat cakap. Tapi kalau korang tengok pakai hati, otak dah jadi tai. Memang kau nampak, Jebat celaka lah, Jebat tak guna lah apa semua. Itu yang kau akan cakap kat aku. Jadi kalau aku boleh baca kenapa korang jadi macam tu, aku heran sangat ke dengan kecaman korang tu? Tak heran lah. Hari ni kalau boleh kecam lagi banyak-banyak. Kan? Tak kecam mana boleh. Asyik puji je. Kan? So hidup berakal, mati jangan berantu. Frotilla punya misi gagal tu. Kalau Jenal tak jawab soalan aku, tetap wayang.